So sekarang kita test infrared sensor. Masukkan power. So make sure dia hanya satu lampu menyala. Okay. Kalau dua lampu menyala macam ni, tak boleh. Kena pusing slowly sampai satu lampu menyala. Okay. So macam mana cara kita nak test? Okay. Tengok kat sini. Okay. Tengok dekat sini LED. Bila ada halangan, dia dua menyala sini, sini akan menyala. Tengok sini. Nampak sini menyala. So that mean infrared okay. Okay, sekali lagi kita test. Nampak? Okay. Okay, so kita on power supply. Kita tengok LED ni satu je. Relay satu lampu menyala. So bila kita halang, sini akan menyala, sini akan menyala, akan ada bunyi klik. Okay, menyala ada bunyi klik. Lepas tu dia akan padam yang ni. Sekali lagi. Okay, maksudnya ni litar sudah berfungsi. Tinggal nak sambung motor saja. Okay, so untuk motor kita ambil saja wayar dia, motor ni dengan ni. Contohnya kita ambil merah. Kalau terbalik lepas ni boleh twist saja. Terbalikkan dia, tak ada masalah. Kalau dia terbalik pusing. Okay. Kita ambil macam ni, ambil macam ni. Okay. Okay, dah. Kita ambil wayar macam ni. Kita potong. Pakai gunting pun boleh. Kita potong. Contohnya saya nak potong sini lah. Saya potong sini. Okay. Okay. Macam ni. Okay. So macam ni. Okay. So tengok kat motor ni gambar. Ada dua. Satu dari sini, satu dari motor sini. Kita ambil salah satu. Okay, kita ambil contoh saya ambil merah ni. Tak ada masalah. Masuk dekat ujung C. Masuk kat sini. Okay. Buka. Masukkan. Okay, selesai. Okay, ni dah selesai, ni dah selesai. So satu lagi, sini. Pergi. Sini. Okay. Masukkan sini. Pergi ke sini. Okay. Satu lagi. Ini dengan ni. Kan? Saya dah sekalikan. Tinggal kali ni. Pergi ke mana? Pergi ke sini. Sini atau sini. Tak kisah. Cocok je. Atas sini. Okay lah. Selesai. Okay. So sekarang kita boleh test lah. Okay. Untuk test dia kita masuk power supply. Okay. Sini ada satu saja lampu menyala. Okay. Bila kita halang. Dua-dua motor akan bergerak. Okay. Betul. Sekali lagi saya angkat bagi nampak. Okay. Halang. Okay. Selesai projek ni. Sangat mudah.